Kat tepi ni je. Macam main. Geng, bolos. Oh, 2 ekor geng, 2 ekor. Double strike, double strike. Ha? Okay geng, assalamualaikum dan selamat pagi. Kita ada kat Pantai Tok Batik. Kita berkelah-kelah, santai-santai pagi-pagi. Habis tu mancing. Abang aku dah mancing tu. Dah dapat ikan bolos. Pesa. Abang dah 3 ekor tu. Ikan bolos. Tapi tak besar lah bolos dia. Wah tu. Oh itu kasar tu. Dia dapat nak. Ha? Itu tadi. Bukan jalan. Dapat lagi, dah dapat dah seekor. Tu dia, kasar. Wah, bolos lagi. Tu dia. Bolos geng. Bolos Tok Batik. Bolos Tok Batik. Kat bawah, dekat sikit, dekat sikit. So aku baru nak set up. Belum set up lagi. Oh, bolos lagi, bolos. Tu dia geng, bolos. Nak mancing bolos datang Tok Batik. Tu dia. Tak besar, kecil-kecil. Dan dia ada. Ikan. Kucing. Macam orang ada duduk di laut. Kucing ni ikan buat main benda je. Cuma ikan kucing darat je. Tengok mana rupa-rupanya. Ini main je. Jom mancing ikan bolos. Air tengah gerak surut ni. Abang dapat lagi. Kasar tu. Oi, 9. 9. Main. 9 karang. Ambil angkat abang ikan kucing. Cabut dah. Buat boleh buat. Dah. Tolak je. Tak nak buang. Baik-baik bang. Dah. Melengkarang. I ingat orang tu pergi klik, pergi apa? Ke hospital. Dia lagi hebat daripada tudang tu. Banyak dah bolos kita. Hai. Dia lagi ni. Dia tudang ni. Jangan dah. Mana ni bolos? Tadi tak on kamera. Bolos. Bolos geng, bolos. Bolos Tok Batik. Lama tak mancing ikan bolos kat sini. Santai-santai dengan anak-anak je. Dia kenyang. Aduh. Ya.
Ada apa? Ulat tu. Abi, jom main bola kat sana. Kat tepi ni je. Kita main. Situ je. Bolos. Oh, tu je. Alah, lucut. Oh, kena. Abang tu. Bolos. Wih, bolos. Oh, abang dapat seekor. Tu dia. Abang dapat kasar kat tu. Double strike. Ikan ni apa? Ya bang, mancing. Saya ni ikan bolos. Oh, kena geng. Ui. Oh, dekat. Oh, 2 ekor geng, 2 ekor. Dua geng, 2. Tu je. Banyak ikan bolos geng. Datang ni. Banyak ikan bolos. Datang sini. Ikan tengah makan. Tolong. Ui, kena. Bukan kuku. Lalala. Bukan kuku. Bolos geng, bolos. Tu. Ha. Oh, atok dapat. Tu. Nekan tu. Alah, oh bolos ekor. Untas ekor. Buntet. Ya, sepak abah. Sepak abah. Pak. Ya. Pak. Oh. Sekejap, abang baling. Nak pegang. Kalau tarik kuat baru ambil sentap. Tarik sikit. Sentap. Tak ada. Abi jangan. Ambil. Pakai pelampung. Pakai pelampung. Ada pelampung. Dapat. Banyak dah dapat geng. Mandi. Ombak. Ni. Mandi. Okay geng. Tadi kita dah mancing ikan bolos.
Ada lebih kurang 20 ekor. Ni kita mandi-mandi lah, santai-santai. Hari Minggu kata untuk batik. Tapi itulah ada kesan, ada bekas hakisan kan kat depan-depan tu. So dah jadi tinggi sikit tebing dia. So kadang kita reviewkan kita mancing ikan bolos. Ada ikan bolos kat sini kalau kau rajin. Kena air dia, air pasang, ada dalam sudut. Air sudut kena pasang dia ada. Tak gerak. Tapi tak besar lah, kecil-kecil. Orang main kaya. Apa orang main kaya? So nanti kita tengok hasil geng. Untuk bawa dayung sampan. Kau naik kayak tak? Boleh je. Jom. Geng. Abah dah pekik-pekik barang lah tu. Dah. Tengok, dapat ikan. Boleh kan? Kita kemas-kemas barang geng. So ni hasil dia geng. Ini hasil dia geng, ikan bolos. Tu dia. Ikan bolos. 40 ekor kat ni geng. Balik ni goreng. Kalau yang biasa makan ikan bolos ni tahu sedap ikan bolos ni. Nak beli pun mahal. Tu geng. Ada lah dekat 20 ekor kot ni.